Tahukah anda, Sarawak sedang merancang sebuah lapangan terbang baharu yang dikatakan bakal menjadi antara yang paling moden di Borneo. Projek mega ini dicadangkan dibina di kawasan Tanjung Embang berhampiran Kuching. Menurut perancangan awal, airport ini mungkin mempunyai 2 landasan besar untuk menampung lebih banyak pesawat antarabangsa. Malah, ada laporan menyebut reka bentuknya disasarkan lebih moden dan lebih canggih daripada KLIA. Lapangan terbang ini bukan sekadar untuk penumpang, tetapi juga berpotensi menjadi hub kargo dan perdagangan utama di Borneo. Jika projek ini menjadi realiti, ia boleh mengubah ekonomi Sarawak dan menarik lebih banyak pelaburan antarabangsa. Namun buat masa sekarang, projek ini masih berada dalam fasa kajian dan perancangan. Kalau siap nanti, airport futuristik ini mungkin menjadi simbol baharu kemajuan Sarawak. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.